Okay guys, pagi ni aku nak pergi ride dengan office mate aku. Ramailah, dah 20 orang lebih. So kita nak pergi air terjun Camang kat Bentong. Untuk pagi ni pukul 6 lebih lah. So aku akan berkumpul dekat bangunan office. Semua datang. Pukul 8 ke 8.30 kita flag off lah. Okay. So hari ni aku bawa Honda ADV 350. So sambil-sambil kita ride tu, kita try lah dia punya performance motor ni macam mana lah bila kita pergi long distance ride. Jom kita jalan. Aku dah sampai dekat bangunan pejabat aku. Kita tunggulah, ramai lagi tak ada ni. Okay guys, so ramai dah sampai tu kat belakang ni. So semua dah berkumpul, dah tak sabar dah nak jalan pergi ride ni. Kita tunggu bos dia turun untuk bagi sikit ucapan and then kita bergerak lah. Okay, so kita tengok ramai ni. Diorang semua buat banner guys. Dia buat banner, okay okay ramai Jan, beres Jan steady. Okay, so diorang siap buat banner. Ada bendera ha. Cuba tengok bendera, buka bendera satu. Semangat lah. Okay, baju semua sama. Okay bang okay. Yang muka pagi ketak dia. Ada orang fotografer. Ikut apa be? Ikut apa be? Saja main-main. Saja main be? Abang dekat saya dekat awak ni. Oh my god. Abang janji abang delete dah? Saya tak akan delete. Saya janji tak akan delete. Lain macam. So korang tengok ini tak select. Macam-macam motor ada. So macam-macam motor, berbagai kategori dan berbagai golongan usia. Okay, so kita tunggulah bos turun dulu. Dia bagi ucapan sikit dan kita terus bergerak. Kalau sudah nanti saya terima tengok bagaimana ada. Alright, pelajaran dah buat. So kita akan kumpul ramai untuk ambil gambar sama-sama. Banner dah naik dah. Nampak? Okay, jom kita ambil gambar dulu. Alright, kita dah sampai dekat Arena Nargati Sempah. So diorang semua dah sampai lah. Okay, parking motor elok-elok semua sini. Kita akan berhenti dalam setengah jam ke 45 minit lah. Okay, jadi beres Oh, mantap. Okey, jom. Ni lock lah. Kita gerak dah. Lock lah betul tak? Okey, jom. Ni yang lambat ni, fotografer. Pakar. Aduh. Cik macam mana cik? Gila. Laju ah. Kita orang buat 50. Ada. Batas 1213 macam ni mampu. Kita orang bawa 50. Tak sampai-sampai mana ni fotografer ni. Aduh, tak jadi dia. Depan ni kita gerak dulu kita tunggu depan. Nanti berhenti kat Petronas depan. Okey. Okey, dah jom lah. Cerita banyak. Tak guna, jom kita pergi sarap dulu. Cari apa yang boleh makan minum. Okey, beres dah. Jalan cik, beres okey beres. Jom minum dulu. Jom minum dulu. Okay, kita dah sampai Ton Bentong. Tunggu member yang ada kat belakang dah sampai. Kita tunggu satu kereta lagi sampai baru kita gerak lah. Okey, satu grup baru sampai . Kita orang ramai, kita orang ada dalam 20 biji lebih. Okey meh. Dalam 20 biji lebih lah. So kita terpaksa tunggu. Ni satu grup lagi baru sampai. Kenapa ni laju sangat? Lagi petai dah. Sudah cakap dah yang laju. Semua tengok apa ni? Tak, ingat Bayus ni. Okey, kita tunggu kereta sampai dulu. Kereta sampai baru kita gerak. Apa? Bukan macam hujan dah. Tunggu Bayus. Tan Sri okey? Tan Sri okey lah? Beres? Okey meh? Mantap. Okey. Kita santai je. Okey, beres? Beres. Kereta kita baru sampai.
Ha? Seorang tu depan kan? Depan kita boleh kiri tau. Depan lagi. Depan ni sensor kiri terus. Oh, tu sampai sini tak? Okay, kereta dah sampai, semua dah ada. Okay, jom kita gerak. Dah sampai dekat dataran Bentong. So tunggu lagi seorang. Dia memang daripada sini lah. Okay, kita tunggu dia sampai, kita gerak. By the way, kita semua dah kat sini lah. Okay, ramai 20 orang lebih. Ini kita tunggu dia sampai je sini. Lepas tu kita terus gerak lah, pergi ke air terjun Camang. Daripada dataran Bentong ni dah tak jauh dah. Sempang depan ni je. Depan ni masuk kiri terus ke dalam. Okay. Okay, kita gerak ramai macam ni. Memang biasa lah. Tunggu-tunggu sidai-sidai macam ni memang biasa. Sebagai seorang lagi tak sampai, so kita terpaksa tunggu lah. Tunggu seorang je ni. Ya. Ni. Lihat review sikit. Release sikit. Lega-lega sikit. Habis fotografer kita menjalankan tugas. Kau tengok. Ni dia orang tengah tunggu member tau. Tengah tunggu member lagi ni. Lepas tu duk ajak gambar pula sana nak susun motor. Mak oi, penat dah. Tengoklah siapa yang ada ni. Dia orang pun macam mana nak gerak, tapi kita layan lah, support. Okay, jom lah. Susun motor. Okay, susun. Nak nampakkan dataran Bentong punya tulisan punya pasal. Nampak semua susun. Okay, so kita ada dalam 23 biji so tunggu lagi seorang lagi lah, tak sampai lagi ni. So seorang sampai lagi, maybe ada 24. Kita termasuk kereta lah. Dekat kereta ada 4 orang. Kereta buat barang. Gana Syah, situ je. Oh, sana? Kau nak pergi Melon sana. Ramai. Jam. Oh, baca boleh trafik ah. Okey. Nah, bagi nampak ni dataran Bentong. Tengok fotografer kita duduk tepi jalan. Ni kalau kena sahut kereta ni risau ni. Bahaya ni. Kat belakang ada lori guys. So ramai terlepas lah. Okey. So ramai sangkut kat lori. Jadi aku slow je lah ni. Tunggu yang lain kat belakang ni. Tadi nak masuk dia macam kalut sikit lah. Sebabnya dia nak kira dulu biji masuk. Jadinya aku tunggu ke depan. Kemudian yang lain semua masuk dulu lah. So kita total ada 24 biji dan 1 biji kereta. Tapi aku dah masuk dah. Kereta tunggu depan sebab kereta yang akan settlekan bayar semua. Okay, untuk motor masuk seorang kena bayar RM3 kereta dia kira bayar kepala dan juga parking kereta kena bayar. Macam gitu. Okay, tapi kalau motor, parking motor tak kena bayar. Ni diorang dah sampai bawah ni. Tu diorang kat bawah lah. Tak sampai lah. Ni. So kalau kita tengok kita try pusing dulu tengok dia air terjun macam mana. Tu nampak tu tak? Nampak tak? Ui, very nice guys, very nice. Ramai ya. Motor banyak, kereta banyak ni ah. Atas tu ada tempat parking motor. Tapi aku rasa member semua parking kat bawah ni. Sebenarnya ada kedai warung-warung. Kita tengok maksudnya member semua parking kat bawah, so aku akan pergi bawah. Tengok macam mana. Ke dia tak bagi ke tak tahu Tapi kita cuba tengok ni parking kereta dah penuh by the way penuh sini. Tak boleh, dia tak bagi masuk situ. Semua kena keluar. Kena keluar semua kena keluar, tak boleh masuk situ. Itulah masuk tempat orang boleh sendiri. Masih baik dia panggil langsung keluar lah. So motor parking sini tak boleh parking sepah-sepah. Ni kumpul lah, korang double park ke macam mana ke ikut terpulang Tapi kalau member double park okey, tak masalah. Okay, aku parking dulu nanti baru kena ikut lagi. Parking penuh parking penuh parking penuh. Okay, begini kita double park sebab kita member kan, so kita double park ke tak apa, tak masalah. Cuma yang lain ni semua kena cari member untuk double park Kalau tak nanti tak boleh keluar, susah. Boleh weh. Boleh. Ni boleh keluar ni. Nanti kalau dia orang keluar kita pesan. Okey. Tapi yang rapat sangat takut dia tak boleh undur pula. Beres.
So kita parking dulu. Aku pun motor tak mati lagi nampak dia. Gua nak matikan lah. Okay, ramai guys, ramai. Parking kereta pun penuh, motor pun penuh ni lah. Okay guys, kita dah sampai dekat air terjun Camang. Kita undur sikit lah, tengok dia punya signboard. Tu. Okay, so belakang tu lah dia punya air terjun lah. Kita member ramai, semua kat bawah sana. Dan ada juga yang kat sini. Ini semua tengah ambil gambar lagi. Ini semua masih menikmati ambil gambar, tengok ikan. Hai, turun bawah. Okay, jom kita akan, kita plan nak turun bawah sana lah. Sebab diorang semua tunggu kat sana tu. Okay, jom let's go. Korang tengok ni, korang sembang apa ni, tak tahu. Sembang buah ni. Mana buah? Tengok buah mana tu? Dalam ni lah. Nak tengok bentuk dalam. Dia kata tu ada video tu. Buah apa? Buah apa kan? Buah beruas. Ni buah dia beruas ni. Ni makan monyet. Siapa makan? Monyet. Oh, monyet. Kita tengok. Ini uncle ni tolong ambil Dia tolong ambil. Tengok, kita cuba rasa mana. Oh, datang minta buah mat. Datang minta buah. Tak elok betul ni. Oh, tu banyak merah-merah. Oh, tak nampak dah. Sini nampak ni. Nampak? Okey. Ui, Tengok. Cara buka dia pula. Macam buah delima. Cuba buka. Macam buah delima. Cuba buka pula, cuba pula. Sabar. Oh, sabar. Belum. Tunggu bagi. Tunggu lagi, sabar. Macam buah delima kan. Bagi Pasal nak buah bagi 2-3 biji tu. Orang ramai. Buah apa? Beruas. Buat baju lah. Buat apa ni? Buah beruas. Beruas. Boleh? Makan macam-macam. Kita macam-macam. Buah mencukur. Macam-macam. Macam tengok macam delima Macam bentuk dia. Tak kecil lah. Lima dia. Tengok pakcik tu kopek je, nak boleh kopek. Kita tengok buah beruas. Macam mana buah dia kan? Dia punya ni Tumpuk. semua tumpuk sini. kat dalam. Betul. 1 2 3 4 kalau ada 5 lah dalam ni. Okey. 5 buah dia. Beruas ni dia bujung. Kita tak tahu berapa ulas dalam tu. Tapi bentuk dalam dia Kulit itu. Oh. Macam tu. Macam manggis juga lah. Dia ada getah dia ke? ni getah ni. Getah dia? Getah dia pakai. Getah macam manggis juga. So isi dia makan. Oh. Macam manggis juga. Dia Tapi dia macam keras Ini masak ke belum? Belum. Masak ni kalau nak rasa rasalah. Rasa. Sebab manggis ni dia punya belah ni kat sini. betul. Ini Macam dia macam kapal. Belah. Jangan rasa dulu Jan. Kalau memang saya kata masam. Bismillahirrahmanirrahim. Macam mana? Rasa macam manggis kat dah. Dia isi dia rasa macam mana? Rasa macam manggis tapi masam. Masam ha. Okey, satu lagi. Tekstur dia macam manggis. Tekstur dia macam manggis tapi dia masam-masam. Masam. Rasanya kalau dia betul-betul masuk rasa manggis juga ni. Ni. Bismillahirrahmanirrahim. Tak apa insya-Allah. Macam dia punya tu macam manggis lah. Dia kalau masuk ke mana? Sedap rasa macam manggis tak? Dia bentuk tekstur macam manggis tapi dia masam. Macam mana tu? Sedih okey tu. Sedih lah. Mandi dulu. Mandi. Jom lah, tunggu apa? Tak mandi? Jom mandi. Apa lagi tunggu? Mandi bagi Serius saja. Jom mandi. Jom lah. Mana dua atas atau dua bawah? Ya, nanti dia pergi lah. Tinggal. Bukan, dom tak letak bawah, letak atas Mana dua atas je? Tengok tempat dulu. nak cari tempat. Jom lah, cari tempat bawah. Tempat dulu. Okay, kita orang dalam proses nak cari tempat pot lah kan. Okay, kita lalu jawatan gantung. Sini. Right, kita nak cari pot yang sesuai lah untuk letak dom kemah. Ui, goyang kan? Tengok dia. Very nice. Lama tu, tengok ni, bawah tu. Subhanallah. Cantik. Tu atas batu tu tadi tak? Tapi baik juga mandi. Tu Zek, aku tengok duduk bawah mana tu. Bawah mana? Kita turun ikut sana lah. Kau tahu bawah tu, dia landai sikit tu. Ada tak ada orang. dia landai sikit situ. Oh, cantik lah. Oh, ni lintas jambatan macam jauh sangat tu. Gambar ke mana? Nampak. Gambar tu. Jangan yang jauh penat. Jangan jauh-jauh.
nanti nak tukar baju, jalan kaki sampai sana dah kering. Dah tukar baju dah nak kemah lah. Tandas. Ada. Tak tahu tandas boleh pakai tak boleh pakai. Apa? Anda. Tak ada, tengok sana. Tengok rumah Ha. Sana. Nanti dah lain. Dekat tempat Syah tunjuk tadi tu. Tu tadi jabatan gantung kita orang lalu. Okay, so parking kat ujung tu. Parking sebelah sana. Kalau kita lalu jabatan ni, cari tempat dah. Sana pun ada juga tempat tapi malas sebab jauh sangat. Jauh sikit daripada parking. So kita decide turun ke sini lah. Turun sini kita tengok mana tempat yang sesuai, pot-pot yang sesuai untuk duduk ramai-ramai lah untuk buka dom kemah sebagainya. Okay, bawah tu. Tapi dia cantik lah. Tapi aku rasa dia macam terlalu banyak sangat jeram lah. Macam air dia terlalu deras sikit lah. Dia macam tak banyak pot yang macam kolam-kolam ke, dia macam tak banyak. Tapi tak apa, kita cuba cari tengok nanti ada jumpa tak. Nampaknya dia orang macam dah jumpa tempat dah. Ni sesuai lah buat kemah dom tapi macam ada lompat sikit. Okey. Kita lepas sini kan. Ni dia set kursi meja ni. Meja dah siap. Okey, so di tempat dia dah. Okey, tadi kita parking atas sana lah. Okey, lepas tu kita terus bawah sini, seberang sini. Untuk lepak sini. Ada orang mau lepak ah. Baru. Sana tu. Nice lawa tu ni. Ni rasa kalau subuh-subuh nak ambil gambar, cantik Subuh kampus tu ya. Baik ah. Ada orang lepak tu? Ada orang tu. Lepas kenal saja. Ini dah siap arang ni, dah boleh dah bakar dah. Tu. Dah siap package. Ini lawa ni. Boleh lah barang letak sini, kita mandi, naik lah escape. Ni pun macam dalam ni. Macam berpusing air tu. Ini tu dah kami dalam. Ramai lagi dah mendata ni dah tapi. Dia macam ramai ke situ tu. Tu lawa dia kita punya kemah ni nampak tu. Ni berapa ni? 20 kaki ada lebih kurang tak? Okay, so itu ada lah. Tolong. Ini ada Zoko, Zakwan, Abang Bob, Abang Bobby. So dia nak setting kemah, tempat letak barang lah apa semua sini. Dia kemah macam ni? Canvas sikit, canvas. Atas ni apa macam mana? Yang ni ground, nanti bawah ada fly sheet. Oh, ni ground ada fly sheet. Okay, besar agak lah. Ini pengangkat dulu ni. Ni sekarang apa ni? Siapa pengangkap? Pengangkap tadi bukan yang tengah kita sampai kat tu ke? Pergi tungku tu. Kenapa tak ikut? Yang ni yang senior ni. Tak join event ni. Oi, besar ah. Ni boleh buat kenduri. Okey, sementara ni mandor. Dia dah pegang tali tangan sebelah koci. Lain macam awak sambil. Sambil awak. So dia tengah cuba untuk set up kemah sini. So selesa sikit lah, dia nak baring-baring ke tak barang ke kan. Si okey si Okey, beres. Tolong lah, tolong. Tolong lah juga ni aku. Tolong. Kurangkan load. Beres. Kau usah juga okey. Ni apa ni? Black lock kemah. Okey, so ada yang dah turun. Ni masih tu mandi lah, bagi tunggu. Ya. Tak tukar baju ke? Baju tu kau? Ada. Mandi tu. Jom. Okay, makanan dah ada. Makanan kita order kat sini, catering. Siap-siap sampai. Lagi tadi datang duk koci je. Mandi dulu. Pil makan koci tu. Syah. Ingat pakai cermin mata tak nampak kau tengok mana? Tak. Sana tengok mana tu dia. Best dua dia. Jan. Jan nak mandi tak mandi sama banyak ni. Tapi best lah tempat ni. Boleh mandi. Best. Ni hati-hati sikit lah, air agak deras lah. Ni semua celuk kaki dulu, ini takut air ke? Yang bergambar orang lain lah. Try masuk dalam. Tak dalam, dada tu je. Air je lah kuat sikit. Batu lah. Oi. Batu lah. Member check line lo. Batu lah. Batu. Aku tengok diorang pun mandi kan, tak tahan lah. Aku ingat aku nak mandi juga lah. Okay, aku sebenarnya jarang nak mandi sungai ni. Aku tak tahan sejuk. Tapi sebab aku rasa badan sekarang tengah berlengas, panas. So kita try lah, terjun tengok berapa lama aku boleh duduk dalam air tu. Okay, nampak tu kat bawah dah mandi lah diorang. So aku tukar baju jap and then kita celup kaki dulu lah untuk kita mandi. Jom.
Okey, so makan tengah hari kita tapau ya, catering tu. Okey. Ha ni. So apa ayam masak lemak, Macam baik lah. Tengok. Salim, ada apa lauk Salim? Lauk ayam masak lemak. Oh, dengan ulam Ulam dengan Alang kampung. Ui, sur mat. Baik. Kita makan tepi air lah, tepi air. So aku dah tak tahan lapar. Tadi dapat pagi nasi lemak tapi tak tahan lapar. So kita makan dulu lah. By the way sekarang pun dah pukul 12 lebih dah. Tepot kita makan tu. 3 lah. Hello. Ayam masak lemak, ulam. Sambal. Oh. Makan sini. View air terjun tu. Mantap. Oi, steady. Apa sayur goreng apa tu? Ini sayur. Tengok saya goreng kot. Ini kau steady bang. Kau nak BBQ ikan ni. Oh, ini apa ulam raja? Ulam. Ulam apa tak? Apa ni? Apa? Daun silom. Daun selom. Dan ni buat apa ni? Oi, mancing ikan ke? Daun silom. Mana ikan ni? Makan ikan. Tolong pasang tu apa? Api. Api. Mana ikan ni? Nak BBQ. BBQ. Tak BBQ. Confidentnya boleh tangkap ikan bagi tangan. Kau tangkap ayam pun tak dapat. Oh, banyak ikan dia. Ayo, ramai tu. Kau nyalakan api, boleh tangkap. Tak makan pun? Kau tak makan pun? Bodoh, lepas tu dia takut. Wah, pemalu ikan dia. Dia makan apa? Oh. Jadi ada lain. Tak nak bangun dah ni. Bayus. Ya, Macam tukar baju lah. Baiklah, alhamdulillah. Tukar baju. Pagi dulu. Ya. Muda dulu je. Tak tukar kita campak ke bawah. Wah, kita tengok orang tangkap ikan. Ni. Orang tangkap ikan, tengok. Tengok mana ikan? Mati tu. Mana ikan? Tengok, mana ikan? Oh, tahan. Tu ada jantan ada betina tu. Angkat tahan ni. Dia tu boleh makan. Boleh lah buat ikan pilih. Nanti goreng campur dengan bawang sedap ni. Ni bukan ikan kalui Ya, kalau udang. Udang dah mati. Mati tak? Oh, mati dah udang ni. Boleh lapangkan. Okey, lepas dia. Lepas. Lepas. Cash release. Ni yang sangkut ni satu lah. Kita ada sangkut. Tu. Tolong angkut dia. Ada bang, wah. Kencing dalam air. Dah kantor. Dia dah boleh sampai ujung tak boleh. Air lebih dari tu cukup apa? Daripada 2 kola. Air mungkin. Air lebih dari 2 kola. Oh, siapa tak mandi wajib lagi? Niat je. Bang. Ni atas dah tengok lah, tak mau mandi lah. Okey, mandi sungai dah siap. Bilas baju, bilas badan pun dah siap. Okey, cuma ada beberapa orang yang tengah mandi lah. So, diorang ni yang dah siap mandi. Sebab tengah tunggu kat belakang. Ada yang tengah solat juga. Okey, so kita tunggu semua siap sampai. Lepas tu kita pergi makan durian. Okey. Okey, semua dah siap mandi. Dah siap tukar baju. Baju lain lah. Macam mana ni? Okey, so diorang nak ambil gambar. Semua dah berkumpul ambil gambar dah. Aku pula tukar baju lain dah. Macam mana ni? Okay, lambai sikit. Gambar pun dah ambil, bukti hadir. Apa lagi? Lepas ni kita pergi mana? Ni? Kita makan durian. Kan durian Durian dekat mana ni? Durian Bentung. Dia Bentung. Lepas ni kita cari durian kat Bentung. Tarik. Okey, kita dah habis perjalanan kita. Oi. Okey, so kita dah keluar daripada air terjun Camang. Dan diorang semua nak makan durian. So jadi singgah kedai durian ni. Tengok sini.
So kita tengok dengan apa dia, kampung kahwin sekilo RM8. Sekilo RM8. 10 kilo RM7 kot. Malah. Sakit pada. Ada duit yang banyak. Duri hitam ah. Duit tu. Ini apa di 24 ah? Ya, ya. Kalau tak sedap boleh tukar ah. Boleh tukar, insyaAllah tukar. InsyaAllah boleh tukar. Ini mana punya durian? Ini raubah. Raut punya? Ya. Macam dah lama je. Wah, bang, baru sampai ya, tinggal tak ada pecah, bang. Macam mana boleh baru sampai sini? Ini dah lama Aduh. Jangan buat kecewa lah. Tengok ni, manggis pun ada. Isi pun ada ni. Ini tak ada pecah, bang, buat. Bah, order apa bah? Order durian tapi tak sampai lagi. Tak sampai Bagi lagi? bagi depa kelas tengok kan. Okey. Order berbagus-bagus guys. Ini apa? Ni durian apa eh? Di 24 lah? Di 24 lah. Di 24. Jan, kopi ya? Boleh? Ni tak kamera mesti naik genting. Tinggal. Nak kau lah. Jamal. Tak mau makan langsung. Oh, ni aduh, tak geng awal balik. Masih lagi. Next time kena repair lah. Ni oh. Go. Next time jadi next time. On. Okey, cantik. Dah tu. Jan. Oh, kucing tidur. Nampak. Ui, mantap lah. Kelas mana tu? Ada banyak kelas. Okey mi. Keras. Kahit. Tukar. Ya, Bayun. Okey, Bayun. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ni cantik tak? Tak cantik tukar je. Comel ya? Oh. Mari sini minta. Oh. Alhamdulillah. This is Cuba komen sikit durian je nah. ni baru yang bentung. Betul. Tadi betul, tapi kurang sikit. Itu betul dia dengar kurang sikit tu dia dengar. So mungkin dah ujung-ujung tu durian dia macam kurang sikit tak syok sangat lah. Okey. So disebab Itu yang Adam. mana? Sentuh. Ada durian. Adam boleh nanti lah. Sentuh dah sebut nak makan durian. Kat Bentong ajak makan kat Sentul. Kat Sentul ajak makan kat Bentong. Oh. Apal? Lepas tu lagi? Dah ajak pergi lepas tu lagi? Boleh ya? Ada lagi tak ada balik ah. Okay, so kita nak menghilangkan hampaan. Tak dapat durian sedap, kita pergi Lemah Tok Ki lah. Sekarang pukul 4, tak tahu ada lagi tak? Okay guys, kita dah sampai dekat Lemah Tok Ki. Tadi makan durian tak syok, kita pergi Lemah Tok Ki pula. Okay, so Lemah Tok Ki ni parking penuh. Okay, kalau kamera tengok kat sebelah tu parking penuh, so kita parking kat sebelah jalan ni lah. Sebelah jalan ni kita parking. Okay, kena lintas sikit lah. Gitu. Okay, jom. Tadi tanya dekat orang yang jaga parking, dia kata dalam tak? Dalam ada kosong lagi. So kita try tengok lah. Okay, kita dah sampai dekat Lemah Tok Ki. So nak masuk kena beratur sikit lah. Ni kita harga dia atas ni, harga dia. Okay, lemang rendang ayam 7.5, lemang dengan daging 7.5. Korang tengok baca sikit, pandang kena macam tu. Kat belakang tu dia bakar lemak. Nampak tu, sui berdaging. Lemak dia tu ayam bakar. Banyak tu ayam bakar dia. Gila. Ni korang tengok. Korang dah standby banyak orang kat situ tu semua. So datang, dah tinggal cedok-cedok je lah bungkus ataupun makan. Alright. Banyak ni. Jom aku nak order dulu. Tengok lah. Ini yang bungkus dia. Dia siap pack-pack je ni. So tinggal angkat je. Okay, kalau nak cedok macam tu lah. Makan boleh ambil. Makan boleh ambil. Ayam ada nak berapa? Kak, yang bungkus macam mana kak? Kau satu makan satu set. Tak. Bungkus set. Set berapa set rendah apa? Satu set rendang daging. Saja satu. Makan rendang ayam satu set. Rendah ayam. Ya. Dia set je nak yang Ni lah. jadi kalau macam ni nak portion macam ni. Yes. Yang pergi makan. Makan duk. Jadi set daging kan? Ulang balik. Abang nak apa tadi? Daging rendang ayam makan set. Okay. Daging bungkus satu. Ni ayam daging. Itu bungkus. Bungkus itu. Okey. Siapa sama makan rendang daging. Okay, lepas order kat belakang tu, batu panjang. Dah dapat ni. Korang bayar kaunter terus. Selesai. Lepas tu kita pergi order kat belakang ni balik.
Aku order teh ais. Order teh ais ni ada macam-macam. Ada canai ada campur ada kat belakang ni. Okey, campur ada canai ada macam-macam lah. Okey, labang kat depan tu. Tu lagi bakar. So ni aku order teh ais kat ujung mana tu. So belakang tu bahagian air. Ada roti. Roti. Sentuh pun ada roti, KL pun ada roti. Lemang tu makan dengan durian ni. Tak jadi dia. Lepas so order satu lemang rendang ayam, satu bungkus teh ais. Yang ni ajak makan tapi tak makan ni. Ni tengok muka sikit ni. Ajak makan lepas tu kita tapi tak order. Allah. Ni. Oh, lepak Kawan. tu kan. Sebab nasi daripada dia. Alright. So kita makan dulu lah. Okay guys, sekarang aku dah sampai dekat daerah Genting Sempah. So tadi kita orang dah berpisah dekat Lembang Toki lah. Tak sempat nak rekod video apa sebab hujan. So semua berpisah kat situ lah. Diorang semua balik sama satu hala juga. Tapi sebab aku nak cepat sikit, so aku gerak dulu lah. Dan diorang declare untuk berpisah jalan sendiri-sendiri. Alright, so sekarang ni aku nak terus balik lah. Okay, sini cuaca melepas hujan Jalan masih basah. Dan aku berhenti sekejap pakai glove sebab sejuk sangat. Okay ni. Right. So lepas pakai glove kita terus gerak lah. So itu sajalah perjalanan kami ke air terjun Camang bersama 24 biji motor daripada ibu pejabat dan sebuah kereta lah. Dan semua berjalan dengan lancar alhamdulillah. So kita akan arrange next ride. Tak tahu maybe bulan depan 2 bulan lagi kan, kita tengok macam mana nanti. Okay, so kepada korang yang belum subscribe, boleh subscribe dulu, boleh like, komen dan share.